Lagi-lagi sekarang ni, ramai orang keluarkan KWSP bukan sebab suka-suka. Kau tahu tak yang Bank Dunia telah pun cadangkan supaya rakyat Malaysia keluarkan simpanan KWSP hanya pada umur 65 tahun dan bukan lagi 55 tahun. Tapi kau kena faham ya, yang ini hanyalah cadangan. Belum tentu benda ni akan dilaksanakan. Sebab isu ni timbul ya, bila Bank Dunia kata yang jangka hayat manusia semakin panjang. Purata untuk life expectancy di Malaysia adalah 75 tahun dan ke atas. Jadi kalau kita semua ni bersara ataupun keluarkan duit persaraan KWSP kita tu di umur 55 tahun, you semua perlu bertahan daripada guna ke semua duit KWSP tu dalam masa 20 tahun. Which is bukan masa yang singkat dia. In fact ya, kalau tahun-tahun yang akan datang dengan inflasi dan sebagainya, RM100,000 pada hari ini tak akan sama dengan RM100,000 pada tahun-tahun yang akan datang. Tak dinafikan, apa yang Bank Dunia cadangkan tu dari segi numbers bagus. Tapi realiti dekat Malaysia ni susah sikit. Sebab you bayangkanlah, orang kerja kilang, security guard, rider ataupun yang kerja berat nak suruh diorang ni tahan daripada keluarkan duit KWSP dia tu dan teruskan kerja sampai 65 tahun, memang tak boleh lah, badan diorang pun dah tak larat. Lagi-lagi sekarang ni, ramai orang keluarkan KWSP bukan sebab suka-suka. Sesetengah orang keluarkan sebab terdesak nak bayar cost of living dan juga nak bayar hutang-hutang yang ada yang dikumpul sebelum ini. Jadi kalau betul ya, kerajaan nak implement pengeluaran KWSP umur 65 tahun, mereka perlu fikir betul-betul sampai umur berapa kita expect orang-orang semua ni untuk bekerja. Adakah akan ada retraining untuk mereka-mereka ni sebab umur dah 55 dah tak boleh buat kerja yang setangkas umur sebelum-sebelum itu. Ataupun my suggestion is, jangan applykan benda ni kepada mereka yang telah pun menjadi ahli KWSP. Tapi applykan dia kepada anak-anak muda yang akan datang. Jadi korang rasa patut ke kita ditahan daripada keluarkan duit KWSP sampailah umur kita 65 tahun atau kekal je umur 55 tahun?